Tidak rugi beli emas mahal. Ramai penyimpan emas yang baru bermula suka tunggu harga emas jatuh baru mahu membeli emas. Hakikatnya, strategi itu boleh merugikan tuan-puan. Januari 2025 harga emas RM409 sahaja untuk 1 gram. Dalam masa 8 bulan, harga naik ke RM541 segram. Perbezaan kenaikan adalah RM132 segram. Jika tuan-puan konsisten menabung setiap bulan sejak Januari, hari ini tuan-puan sudah menikmati keuntungan kenaikan harga itu. Posisi penyimpan emas sangat mudah, hanya konsisten simpan. Grade emas sentiasa bertambah. Kos purata belian jadi lebih rendah berbanding harga semasa. Tak rugi walaupun beli ketika harga mahal. Ingat, harga emas memang naik turun dalam jangka pendek. Tetapi rekod 20 tahun terakhir menunjukkan emas naik purata 10% setahun. Simpan 2 tahun naik 20%. Simpan 10 tahun naik 100%. Jadi jangan risau tentang harga emas hari ini. Yang patut tuan-puan risau ialah gram emas tuan-puan tidak bertambah. Dengan Public Gold, tuan-puan boleh mula simpan emas walaupun sedikit. Boleh terus klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan adakan simpanan emas.